Salam sejahtera. Sesi ini kita akan lihat soalan penyelesaian masalah yang melibatkan persamaan kuadratik. Raja menunjukkan sebuah tembok berbentuk segi empat tepat. Jika luas tembok itu ialah 168 meter persegi, cari nilai P. Diberi luas sama dengan 168, maka kita perlu tuliskan persamaan untuk luas ini. Formula luas segi empat ialah panjang kali lebar, samakan dengan 168. Sekarang gantikan nilai panjang dan lebar segi empat. Panjang ialah 4pi darab dengan lebar iaitu pi tolak 11, samakan dengan 168. Sekarang buka kurungan dengan darab masuk 4pi. 4pi kali pi ialah 4pi kuasa 2 tolak 4pi kali 11 ialah 44pi. Dan kita perlu tukar persamaan ke bentuk am, iaitu satu belah mesti sama dengan kosong. So, 168 perlu dipindah ke kiri. Positif 168 akan jadi negatif 168, sama dengan kosong. Jika nampak di depan pi kuasa 2 ada nombor seperti 4 di sini, maka kita harus semak sama ada persamaan ini boleh dipermudahkan. Didapati setiap sebutan persamaan ini boleh dibahagi tepat dengan 4. Maka kita bahagikan ketiga-tiga nombor ini dengan 4. 4 bahagi 4 ialah 1. Dan 1 tak payah tulis, maka akan jadi pi kuasa 2 sahaja di sini. Tolak 44 bahagi 4 ialah 11. Dan ingat tulis pi. Tolak 168 bahagi 4 ialah 42. Tulis sama dengan kosong. Untuk cari nilai pi dengan kaedah kalkulator, kita perlu kena pasti nilai ABC terlebih dahulu. A ialah nombor depan X pi kuasa 2. Tak nampak nombor, maksudnya ialah nombor 1. B ialah nombor depan pi, iaitu negatif 11. C ialah nombor sahaja, iaitu negatif 42. Ingat, kita kena ambil bersama tanda negatif bagi nilai ABC ini. Sekarang, sediakan siap-siap dua kurungan untuk langkah pemfaktoran dan sediakan juga ruang untuk tulis jawapan dua nilai pi sebelum tekan kalkulator. Ini ialah persamaan kuadratik dan nilai ABC kita tadi. Sekarang ialah cara tekan kalkulator. Mula-mula tekan mod 3 kali. 1, 2, 3. Nampak EQN, tekan 1. Nampak unknowns, tekan ke kanan. Degree bermaksud kuasa 2. Maka tekan 2. Sekarang boleh masukkan nilai A kita iaitu 1.
tekan sama dengan. B ialah negatif 11, tekan sama dengan. C ialah negatif 42, tekan sama dengan. Maka keluarlah jawapan P kita yang pertama iaitu 14, tekan sama dengan lagi. Maka nilai P yang kedua ialah negatif 3. Sekarang kita boleh isikan dua nilai P tadi di ruang di sini, iaitu 14 dan negatif 3. Sekarang kerja terbalik untuk isikan kurungan kita. Mula-mula masukkan P dan P di depan kedua-dua kurungan. Sekarang kita isikan nombor dengan terbalikkan tanda nilai P kita. Positif 14 isi negatif 14. Negatif 3 isi positif 3. Dan perhatikan nilai P kita yang negatif ini tidak diterima. Sebab panjang dan lebar segi 4 tak boleh negatif. Maka kena tulis di sini nilai P negatif 3 tidak diterima. Maka jawapan P kita sama dengan 14 sahaja. Sekian, bye.